Kalau korang rasa tak nak jadi perhatian dekat jalan raya, korang jangan beli motor ni. Motor main karakter yang kedua, ini dia R15M. So, kenapa aku cakap motor ni dia main karakter? Sebab CC dia je dah 1500. Tak ada aku. CC dia 155 saja. Tapi yang nak bawa motor ni, jiwa kelajuan dia kalau boleh nak pecut R1 Crossplane guys. Duduk depan, tak nak duduk belakang. Tapi tak dapat dinafikan guys motor ni design dia cantik. Dia menyerupai abang dia R1M dan R6. So memang jiwa Star Syndrome tu memang akan keluar dengan tebal. Jiwa Star Syndrome tu slow-slow mengeluar, keluar. So korang jangan heran kalau korang duduk kat traffic light, korang akan menjadi perhatian semua orang guys. Tapi tak tahu dia nak kutuk kau ke, dia nak puji tak tahu. So kepada yang beli motor ni benda yang wajib untuk korang, helmet full face, AC Project Shopee, glove Shopee. So dengan itu, korang dah boleh jadi budak Wattpad yang berjaya. Let's go. Adakah anda main karakter yang sebenar? Motor ni tengah ready stock? Jom tekan beg biru ataupun tekan link di bio. Let's go budak Wattpad.